Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Nur Farzana Ashrani melaporkan secara langsung dari Padang Sekolah Sempena Sukantara SMK Ranca-Ranca 2025 yang berlangsung selama 2 hari bermula 10 Jun hingga 11 Jun 2025. Acara tahunan ini merupakan sebahagian daripada program kecergasan murid yang bertujuan untuk meningkatkan penglibatan pelajar dalam bidang sukan, mencungkil bakat atlet sekolah serta menyemai semangat kesukanan dalam kalangan warga sekolah. Sukantara tahun ini menyaksikan penyertaan aktif daripada semua tingkatan dengan semangat rumah sukan masing-masing iaitu rumah sukan merah, biru, hijau dan kuning. Ketika ini, suasana di padang sekolah sangat meriah. Kelihatan para atlet dari rumah merah, biru, kuning dan hijau sedang memberikan sepenuh tenaga dalam acara masing-masing. Antara acara yang sedang berlangsung pada 10 hingga 11 Jun ialah acara lompat jauh, lontar peluru dan lari pecut 100 meter. Sorakan daripada penyokong rumah sukan juga turut membakar semangat para peserta. Assalamualaikum saudara Syahifat. Izinkan saya mengajukan satu soalan kepada anda. Bagaimanakah anda membuat persediaan untuk menghadapi acara Sukantara? Persediaan saya sebelum buka sekolah, setiap petang saya berjoging di pantai 2 km sehari. Kalau di rumah pula, saya membuat angkat dumbbell sebanyak 30 kali 3 set dan bermain skipping 20 kali 3 set. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum saudara Adwa. Izinkan saya mengajukan satu soalan kepada anda. Apakah perasaan anda selepas menyertai Sukantara kali ini? Okey, waalaikumsalam. Okey, perasaan saya hari ini selepas menyertai Sukantara macam biasa saya lah, sebab lagipun saya ni bukannya atlet sekolah, tapi saya tetap akan join Sukantara ni untuk sumbangkan poin lah kepada tim saya nanti. Okey, mungkin itu sajalah. Terima kasih sudi untuk ditemu bual. Assalamualaikum Cikgu Muhammad. Izinkan saya mengajukan satu soalan kepada Cikgu. Apakah cadangan penambahbaikan untuk Sukantara tahun hadapan? Okey. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okey, dari segi penambahbaikan untuk keseluruhan semua berjalan dengan lancar, semua sudah lengkap. Cuma untuk penambahbaikan kita cuma masalah disebabkan cuaca. Contohnya hari ini hujan. Contohnya kalau penambahbaikan tahun hadapan, kalau boleh kita tambah jumlah kemah. Maksudnya kemah untuk pelajar. Maksudnya untuk atlet ada tempat untuk menunggu. Maksudnya walaupun hujan kita boleh buat aktiviti. Maksudnya hanya atlet yang terlibat saja buat aktiviti, atlet yang menunggu duduk di kemah. Maksudnya aktiviti boleh diteruskan dan kita tidak delay masa. Okey, itulah penambahbaikan hanya kemah je lah. Okey, itu saja. Terima kasih kerana sudi ditemu bual. Okey, terima kasih. Sama-sama. Assalamualaikum Cikgu. Izinkan saya mengajukan satu soalan kepada Cikgu. Apakah matlamat utama penganjuran Sukantara ini setiap tahun? Okey, pada pendapat cikgu, penganjuran Sukantara ini setiap tahun bertujuan untuk memberi peluang kepada murid-murid di SMK Ranca-Ranca mengembangkan potensi diri dalam aspek fizikal. Sebab kita kan mau melahirkan murid yang seimbang, bukan hanya akademik semata-mata, tapi juga fizikal dan juga rohani. Jadi Sukantara ni kita bagi peluang murid-murid ni untuk mengenali potensi diri yang ada dalam diri setiap murid. Kita mau tengok murid mana yang ada kelebihan dalam sukan tertentu. Kan ada banyak acara, jadi kita bagi peluang murid-murid ni untuk cuba, tahu dan yang penting enjoy setiap aktiviti. Itu saja. Terima kasih kerana sudi untuk ditemu bual. Keseluruhan acara berlangsung lancar dengan kerjasama mantap antara guru-guru, pelajar serta urus setia. Syabas diucapkan kepada semua yang terlibat. Semoga semangat sukan ini terus hidup dalam kalangan warga SMK Ranca-Ranca. Sekian daripada saya, Nur Farzana Ashrani, wartawan Rancas TV. Jumpa lagi dalam liputan sukan seterusnya.